golden zone lah. Kalau dia jatuh ke 88.2, then market akan naik sangat-sangat kuat. So 88.2 ni memang cikgu dah tunggu lama lah. Sebab situ semi gap susah nak naik kalau semi gap ni tak kena fill. Lagi satu, dia juga adalah golden zone pullback yang kuat, yang cantik, yang support kuat. Dan hari ni alhamdulillah market nampak semi gap, alright, 88.2 dah kena fill up pagi tadi, alright. Dia dah fill up lah, dia dah tutup habis kan, nampak week tu dia dah tutup habis. Dalam masa satu hari jatuh besar. Kenapa benda ni berlaku guys? Kebiasaan market slow turun, tapi ini turun laju. Yang pertama adalah panik yang berlaku tentang tarif. Sebab Trump sekarang ni nak berebut Greenland, dia lawan dengan dia punya ally NATO, alright. So NATO ni negara Europe lah. So apa yang Trump gunakan, dia gunakan ekonomi kuasa dia untuk tarifkan semua negara-negara Europe yang bersekongkol untuk protect Greenland daripada US. Sebab US nak ambil Greenland sebab dekat situ ada banyak nadir bumi, uranium dan bahan-bahan yang mineral yang penting, yang rare dekat situ. So sebab itulah US nak sangat. Dan sekarang ni dia dah lawan dengan cara tarif, dah berserang habis lah. Dan itu segi fundamental. Kalau isu ni selesai, kalau Trump kira dah berbaik semula, insyaAllah market akan recover. Dari segi technical analysis juga, semi gap dah kena fill. Cuma kita perlukan satu boost up untuk market reverse dulu, baru dia boleh naik. So sekarang ni kita baru dalam beberapa hari pullback. Kita masih lagi ada 3 hari, Rabu, Khamis, Jumaat untuk proses ni lengkap. Jadi apa yang kita boleh buat dalam masa market pullback, dalam kawasan zone deep pullback ni, alright, DCA, dollar cost average, dan jangan masuk habis sebab benda ini perlukan dari segi technical analysis, dia akan sampai kuat, dia akan rebound. Cuma dari segi fundamental kita perlukan catalyst untuk market reverse kuat naik balik ke atas. Alright, so sekarang ni zone entry dah settle, 88.2 dah sampai, market dah fill up. Jadi untuk market naik sekarang dah okey. Cuma untuk market naik, macam cikgu beritahu, cikgu tengah tunggu CNY rally, Chinese New Year punya rally bulan depan. So persoalan dia, adakah Chinese New Year ni boleh buat rally ataupun tidak? Kalau korang nak tahu, cikgu akan bongkarkan dalam webinar Ahad ini. Chinese New Year rally datang lagi, kripto nak terbang ataupun dia akan buat hal. Alright, join Ahad ni untuk dapatkan fakta-fakta analisis cikgu supaya anda prepare bulan Februari ni. Klik link di bio untuk daftar dan tengok ni. Okay, bye-bye, jumpa lagi guys.